Ustaz pernah tak nampak hantu? Ada juga soalan. Dia gini. Apa yang ada disebut dalam Quran, kita yakin ada. Iaitu iblis dan keturunan dia daripada golongan jin. Allah kata wa kana minal jin, adalah iblis itu daripada keturunan jin. Jadi apabila Allah nak menurunkan Nabi Adam dan Siti Hawa ke bumi menjadi manusia pertama untuk berbiak, jin yang duduk-duduk di sini, hantu-hantu hebat-hebat ni, disebut dalam kitab hadis, dihalau ke bukit, dihalau ke gunung, dihalau ke laut. Sebab tu Nabi sebut dalam kitab-kitab zikir, kalau kita nak pergi ke gunung, hiking ke apa ke, nak masuk hutan, nak pergi ke laut, baca doa, minta berlindung dari jin-jin jahat tu. Okey. Jadi cuma penambahan. Dalam kalau orang Cina dia tambahlah hatu dia. Hak khurafat tadi. Orang Melayu tambah pula. Kalau gini hatu penangga, kalau gini hatu kubur, kalau gini hatu kopek. Kalau gini ada yang pelawak tipu saja, tapi syaitan itu benar. Yang memang mengganggu orang, kan datang dalam hadis disebut bahawa syaitan itu merayau-rayau ketika-ketika tertentu, dan ada bacaan-bacaan yang kita disuruh baca supaya kita tidak diganggu. Pernah seorang sahabat, dia berjalan-jalan dan dipanggil oleh syaitan. Nama dia Syekh, dia berpaling. Syaitan tunjuk rupa dia. Jadi kalau tempat kita ada orang tak percaya, kalau syaitan ada daripada kalangan jin, iblis yang jahat. Okey? Kalau zaman mutaakhir yang kemudian ni, saya last kali 2019 dia duduk atas highway dekat exit Dungun, atas guard rail. Kita malam masa tu daripada Kerteh, lepas daripada Kerteh kuliah, nak Menteri Besar minta hadir ke Stadium Kuala Terengganu, nak jadi kena lajulah Kerteh ke Kuala Terengganu 50 minit. Jadi kena bawa 230. Masa tu mesti bang, yang lain tidur letih. Saya bawa. Tengok macam Robin Hood duduk tu. Bang, dia tudung dengan kain buruk, dia duduk atas gari, kaki dia jarinya panjang-panjang. Gari yang besi tepi tu. Ada besar dia tu mungkin dalam besar gajah kot, tapi orang. Ada tangan lagu tu, duduk atas lutut tangan. Ui besarnya. Itu last lah. Yang sebelum tu kain putih, kain kapan.